Ya, saya faham situasi awak, terutamanya bila ada sejarah pernah miscarriage, kita memang akan lebih sensitif dan semua rasa pelik pada badan. Bagus sebenarnya sebab itu tanda awak alert dengan perubahan tubuh. Saya explain perlahan-lahan ya. Apa yang awak alami, sakit PMS selepas period habis kemudian lega. Masih dikira normal dengan syarat tiada pendarahan luar biasa, heavy clot besar, tiada bau pelik kuat dari keputihan atau darah, tiada demam tinggi atau sakit yang bertambah setiap hari. Kenapa rasa macam tu? Mungkin sebab kontraksi rahim kecil-kecil nak habiskan sisa darah period. Otot rahim masih dalam proses relax semula selepas kerja keras masa haid. Inflamasi hormon prostaglandin masih ada sikit lepas period. Sebab itu rasa senak macam sakit nak bersalin sikit. Post miscarriage uterus sensitivity. Kadang-kadang selepas pernah miscarriage, rahim kita jadi lebih alert dan lebih cepat react bila ada perubahan hormon setiap bulan. Tapi bila perlu alert dan jumpa doktor. Kalau sakit tu semakin kuat dari bulan ke bulan, sakit tak hilang walaupun dah habis period beberapa hari, rasa sakit sebelah kanan atau kiri saja, bimbang sis atau endometriosis. Ada pendarahan luar waktu period. Ada susah buang air kecil atau besar, demam. Kalau tiada tanda bahaya ni, awak boleh monitor dulu and teruskan jaga kesihatan hormon untuk bantu rahim dan hormon lebih stabil, terutama lepas miscarriage. Amalkan pemakanan anti radang, kurang gula, lebih sayur hijau, protein sihat. Cukupkan air putih 2 liter sehari. Tidur dan rehat cukup, amal suplemen, sokong rahim dan hormon. FT contoh bagus sebab bantu stabilkan estrogen, progesteron dan kuatkan dinding rahim untuk persediaan kehamilan semula. Awak tak pelik, badan awak sedang usaha reset diri dengan baik. Rasa sikit-sikit ni biasa tapi jangan abaikan kalau ada tanda makin teruk. Saya doakan rahim dan hormon awak makin kuat sebab saya yakin awak bakal ibu hebat satu hari nanti. Kalau nak, saya boleh buatkan juga mini checklist recovery selepas miscarriage untuk bantu awak rasa lebih yakin dan tenang. Nak? Jawab je. Ya doktor? Nanti saya susunkan.